What's up guys, welcome back to Work. This one is Work Stadium and Venue. Lama aku tak buat video reaksi progress Stadium Shah Alam. So this one yang paling baru lah. So aku fly dan tengok site Stadium Shah Alam. Memang sekarang dah clear, nampak macam ada kawah tu. That one ialah kerana ia ada underground lah dulu. So dah dipecahkan. So kalau lihat sini memang nampak dia dah clear, dah bersih. Udara pun dah nampak tak terlampau berdebu. Tapi ni akan nampak kawasan takungan air. So kalau kau ingat dalam beberapa video yang aku buat tentang Stadium Shah Alam, aku ada cakap pasal kolam takungan air mengurangkan kadar banjir. This one aku ambil daripada page rasmi KSSA. So terdapat 5 lokasi kolam takungan air untuk membantu mengurangkan kadar banjir di kawasan sekeliling KSSA. So this one is one of it. Dan kalau tengok video ni, dia memang besar lah. Padang mini atau stadium mini, padang EV ataupun di stadium mini ni ada orang masih melangsungkan kejohanan dan aktiviti bola sepak lah. Dan sebab tu ada padang mini orang masih berlari dan sebagainya. Tapi kalau kau fly di atas atau seberang daripada kawasan construction ni, kau akan nampak ia memang dah jadi kawasan yang page KSSA ni hampir siap lah proses merobohkan stadium. Dan kau nampak dia ada buat dia punya kawasan lining yang baik lah. Mendap ke bawah ni, membandingkan dulu nampak rata, sekarang dah nampak kawasan bawah tu, bawah tanah ni dah di robohkan lah, kawasan konkrit dan sebagainya dah hampir siap. Lepas ni mungkin ialah fasa untuk membangunkan stadium, construction, piling dan sebagainya. Nampak masih lagi ada kerja-kerja sorting di kawasan projek. So mengikut daripada page KSSA, jika perjanjian sudah ditandatangani, terdapatkah anggaran tarikh persiapan complete projek. Ini angka rasmi fasa perobohan akan siap sekitar pertengahan 2025. Fasa pembinaan stadium akan siap sekitar 2028 atau 2029. Fasa pembinaan KSSA sepenuhnya dijangka siap sekitar 2030. So adakah terdapat barang-barang dari perobohan yang akan digunakan semula, ataupun adakah barang-barang rubble ataupun konkrit yang dirobohkan, bahan-bahan yang digunakan semula dalam banyak projek pembangunan. Bahan seperti konkrit akan dipecahkan dan digunakan semula untuk tujuan penambakan bagi menaikkan aras untuk mengelakkan banjir. Kita tahu kawasan Seksyen 13 ialah kawasan potensi banjir, walaupun dah lama juga tak banjir, ataupun tak dah lama juga tak banjir yang besar. Banjir kilat mungkin ada jadi, tapi yang dia pernah jadi satu banjir yang teruk ketika Covid dulu kan. Kemudian LRT Stadium Shah Alam akan dibuka September ni. So LRT 3 akan menghubungkan Stadium Shah Alam ke 24 stesen yang lain, dijangka memudahkan kira-kira 2 juta penduduk sekitar lah. So this one is dijangka siap September ni. Kalau kau lalu di sebelah tu, kau akan nampak stesen LRT memang dalam keadaan yang hampir boleh digunakan lah, kurang 3 bulan lagi. So fasa pembangunan KSS kini bermula mengikut hebahan daripada page KSSA ini sendirilah. So tahap perobohan sekitar 30 Mei 2025 ialah 97.28%. 30 Mei lebih kurang 2 minggu lepas. So sekarang boleh kata hampir 100% lah daripada video ni. So kalau lihat video ni, footage hampir sama. Kau tengok kan, dia ada macam slope ni kan, ataupun kawasan benteng tinggi dan rendah ni. Ini adalah kawasan perbezaan. Dan nampak macam denai ni tempat masuk semua jentera-jentera sekarang ni. Dan tak jauh pada situ ialah tempat takungan air ataupun takungan air mengelakkan banjir tadilah. Dan ada kawasan-kawasan yang diorang tengah korek-korek lagi, dan nampak pekerja tengah melakukan kerja-kerja lah. Di sini kita tahu dia tak ada buat proses piling lagi, tak nampak apa-apa mesin piling atau kemudahan fasiliti lain. Cuma nampak sekarang ialah excavator mesin meratakan tanah. Tengah tengok sekarang kan, kalau daripada atas ni nampak dia cantik lah. Tanah tu nampak clear, clean, dan tak macam dulu. Kalau tengok dulu ada banyak rubber-rubber yang disortingkan, sekarang banyak benda tu dah dipecahkan. Seperti dicakapkan tadi, seperti aku dah cakap tadi, digunakan untuk mengurangkan risiko banjir lah. Konkrit, sisa-sisa rubble pada konkrit air tu pun dah tak nampak dah. Sekarang semua nampak sekarang ialah kesan-kesan tanah, dan mungkin ada sikit lagi sisa-sisa simen konkrit tersebut. So sekarang mungkin ialah musim panas, tak berapa banyak hujan, jadi nampak
mungkin dapat kering lah. Tapi ada juga kawasan yang nampak basah. Mungkin Shah Alam ada hujan kot dalam beberapa hari ni. Tapi kalau KL dan Klang Valley lain memang agak panas lah. So kat sini ada banyak kawasan dibuat kawasan takungan air. So ini adalah untuk membantu proses mengurangkan banjir tu lah. So kat mana kolam tu? Di belakang masjid Seksyen 13 ni, bersebelahan dengan stadium mini Seksyen 13 juga. So kalau fly terbang mengelilingi kawasan projek ni, kita akan nampak tempat lain di luar kawasan projek pembinaan ni atau perubahan ni. Aktiviti harian, aktiviti ekonomi, aktiviti riadah, aktiviti sukan berjalan seperti biasa. Cuma dalam kawasan ni saja kita akan nampak macam ni lah. Even kat luar ni, kalau di kawasan tapak pasar tani ataupun di tahap bazar Ramadan tu, ataupun parking lot Stadium Shah Alam yang Seksyen 13 yang bahagian depan tu, tempat tapak pasar tu pun digunakan seperti biasa. So kalau terbang dah tak nampak lah tar konkrit. Yang nampak sekarang ialah tanah berwarna coklat dan juga warna merah lah. So fly kawasan depan ni, kawasan pokok-pokok lanskap lama masih ada, tapi aspek benda ni pun akan diubah sesuai. So media Selangor ada up video grafik ataupun video animation yang baru nak tunjukkan macam mana suasana Stadium Shah Alam atau Kompleks Sukan Shah Alam bila siap nanti 2029 nanti, atau sepenuhnya 2030 lah. So fly sini kawasan parking tak ada beza apa-apa, tak dirobohkan. Kawasan ni di luar kawasan perubahan dan kawasan pembinaan construction lah. So tengok sini, pintu gerbang Stadium Shah Alam masih ada. Itu ialah satu-satunya aku rasa monumen yang tinggal lah selain bulatan ni, roundabout ni. So kalau tengok kawasan parking, kawasan tempat duduk ni ada panggil bird watching ke apa, tak tahu apa tempat ni. So kalau depan sikit kita lalu dekat area go-kart pun dah dikosongkan beberapa bulan lepas. Aku tak update sebab aku rasa sejak ia dirobohkan, ia ialah proses sorting dan mengemas kini stadium, dan ada masalah terbang drone ni semua kan. So sekarang ni aku akan berkala, kalau aku nampak ada progres yang boleh diperkatakan, misalnya next month kalau dia buat piling tu dah ada banyak progres yang baik, aku akan update lah. So this one ialah kawasan tinggalan Lita Go-Kart International Shah Alam. So agak sayang lah kita tengok ia tinggal tayar-tayar dan juga kawasan Lita ataupun track Lita tarmac ni kan. Nampak lah tayar-tayar agak bersepah daripada atas ni, walaupun sebenarnya boleh lagi kalau kau berlumba kan. Ini best ni kalau naik basikal ke motor ke kan, besar gila. So ini pun akan dibangunkan kelak, tapi dalam luar progress lah. Stadium Melawati pun masih belum dirobohkan. So mengikut angka tadi ataupun grafik tadi, LRT 3 yang menghubungkan Stadium Shah Alam atau KSSA nanti akan dibuka sekitar bulan 9. Kalau terbang di sini nampak ia dah macam under testing stages, nak pastikan ia dalam keadaan baik. Kalau tengok parking lot, parking area, tempat masuk dan sebagainya, nampak dah ada rupa stesen yang hampir beroperasi. Nampak ada kren ni tengah siapkan finishing ataupun beberapa aspek pembinaan stesen LRT KSSA lah. Depan sini ada beberapa projek lagi, tapi projek daripada projek-projek perumahan dan komersial lah. So kalau kita lalu depan ni ada kawasan kolam ni, kemudian ada MSU, construction to rubble. Konkrit dah tak nampak, kecuali di beberapa kawasan yang ada excavator ni, dia tengah sorting dan dia akan gunakan lah, pecah-pecahkan all that simen, jadikan simen. Dan ni nampak kan dia tengah lalukan mesin jentera meratakan tanah, sebab itu nampak ia berbeza dengan sebelum-sebelum ni, nampak rata dan cantik lah. So that's it guys. Jangan lupa like, comment and share. Ini adalah Sayas Work Stadium and Venues. Channel Sayas Work sebab masa ni masih dalam proses nak menambah baik lah konten-konten yang kita orang fikir balik semula lah. Tahun ni agak hamba sebab liga kita ada 2 tahun dan orang pun kurang minat dalam second half of the season, dan season cuma start bulan 9 nantilah. Seperti biasa, jangan lupa like, comment and share, and see you guys in the next one. Ciao.